Menurut laporan Sinar Harian, calon Perikatan Nasional bagi Pilihan Raya Kecil Dewan Undangan Negeri Ayer Kuning, Abdul Muhaimin Malik menyatakan bahawa kekalahannya dalam percubaan pertama tidak mematahkan semangat untuk terus bertanding pada masa akan datang. Abdul Muhaimin berkata, beliau menerima keputusan PRK tersebut dengan hati terbuka dan menganggap pengalaman itu sebagai satu pengajaran yang amat bermakna dalam perjalanan politiknya. Saya tidak serik. Ini kali pertama saya bertanding dalam PRK dan saya kini memahami apa yang pernah dilalui oleh rakan-rakan lain sebelum ini. Jika diberi peluang lagi oleh PN, saya akan terus berjuang kerana penyertaan dalam pilihan raya adalah satu usaha berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan, katanya semasa sidang media yang diadakan di Kompleks PAS kawasan Tapah pada hari Sabtu. Dalam pada itu, beliau turut merakamkan penghargaan kepada seluruh jentera PN dari seluruh negara yang telah berusaha keras sepanjang tempoh kempen pilihan raya tersebut. Abdul Muhaimin juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan PN atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk mewakili parti dalam PRK berkenaan. Selain itu, Abdul Muhaimin turut menyampaikan ucapan tahniah kepada calon Barisan Nasional Dr. Muhammad Yusri Bakir atas kemenangan yang diperoleh. Saya ucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Dr. Ustaz Yusri. Teruskanlah khidmat untuk rakyat. Kita bertanding dalam sistem demokrasi dan sesiapa yang diberi kemenangan harus memikul amanah tersebut dengan jujur serta ikhlas, ujarnya.